Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan untuk semua yang mengikuti siaran ini. Hari ini berlabuhnya tirai bab pertama kes inkuest Zarah Karina. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya tetap bersuara kepada seorang anak kecil yang tidak dapat lagi bersuara untuk dirinya. Allahyarhamah Zarah Karina, nama ini sepatutnya menjadi nama seorang pelajar, anak, cucu, adik. Tapi hari ini menjadi nama sebuah kegagalan sistem, kegagalan sekolah, kegagalan orang dewasa yang sepatutnya menjaga, bukan membiarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah mendengar lebih daripada 50 saksi telah dipanggil. Daripada barisan guru-guru, pelajar-pelajar, polis, pegawai perubatan, ibu bapa, dan apa yang kita dapat daripada kesaksian ini. Lompong, lobang, misteri, cerita yang tidak sama, dan paling menyedihkan, tiada siapa yang menjawab soalan paling pentingnya, yakni mengapa Zarah mati. Dan bagaimana Zarah mati? Siapa yang bertanggungjawab? Kelompongan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau lebih daripada 50 orang saksi tidak cukup untuk dedahkan kebenaran, itu bukan masalah saksi, itu masalah ketelusan. Itu masalah pengurusan kes. Itu masalah institusi. Dan kita lihat apa yang berlaku. Saksi pandai lupa, saksi keliru, saksi ubah-ubah cerita, saksi takut dengan netizen. Ada saksi mengaku ditekan. Ada saksi tak berani pandang muka peguam. Ini inquest atau drama? Saya tak tahu. Kenapa begitu banyak percenggahan? Kenapa begitu banyak versi? Kenapa begitu banyak saya tak pasti dan saya tak tahu? Sedangkan di hujung semua itu ada seorang anak yang mati. Kena faham Jadi ini yang paling memalukan sebagai sebuah institusi pendidikan. Sebab itu kita merayu kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Walbi Fadzina Siddiq, kenapa benda-benda seperti ini tidak diberi perhatian. Cuba tengok apa yang berlaku. Tiada CCTV, tiada log kerondaan DOM, tiada laporan lengkap warden, tiada rekod kecemasan. Guru saling tak tahu apa yang berlaku. Pentadbir sekolah sendiri bercanggah kenyataan. Apa maksudnya Maksudnya tidak lain Zarah bukan hanya mati, dia mati dalam sistem yang buta, pekak dan tidak bertanggungjawab. Jadi bagaimana sebuah sekolah berasrama boleh tiada rekod asas? Bagaimana anak terjatuh sakit tapi prosedur keselamatan itu lemah? Bagaimana bilik dom jadi tempat tragedi tetapi laporan awal penuh kecacatan? Tuan-tuan dan puan-puan, selepas postmortem, selepas analisis, selepas pemeriksaan kecederaan, pakar kata, pakar forensik kata, bukan serangan seksual, tiada bukti dadah dan racun, tiada patah tulang besar, kematian tidak natural tetapi tidak jelas. Ingat tidak jelas. Jadi apa? Bagaimana seorang anak itu pergi tanpa jawapan? Forensik sendiri terpaksa minta inquest mencari sebab kematian. Sebab dokumen awal sekolah terlalu lemah. Jadi, apakah wujud dakwaan buli seperti mana yang digembar-gemburkan sebelum ini? Atau ada dakwaan kecuaian, dakwaan tekanan, atau dakwaan pergaduhan. Tetapi sehingga kini, tiada satu pun yang terjawab dengan sempurna. Tiada satu pun yang mengarah kepada kesimpulan dan tiada siapa yang mengaku bertanggungjawab.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun naik bingung. Jadi jika institusi buat kerja dari awal, sudah tentunya Zarah mungkin masih hidup hari ini. Ini kenyataan paling perit, tapi paling benar. Jika ada CCTV, ada SOP kecemasan, ada rondaan warden, laporan lengkap, tindakan awal, ada guru benar-benar menjaga Zarah mungkin masih hidup hari ini. Ini bukan tuduhan liar, Ini bukan emosi semata-mata. Ini kesimpulan daripada lubang-lubang besar yang terbongkar sepanjang inkuis itu. Mengapa kita masih tidak tahu punca kematian? Itu soalan yang amat penting. Jawapan sebenarnya sukar ditelan, tapi kita kena sebut. Sebab sistem pendidikan kita tidak telus. Pentadbiran sekolah gagal dari A sampai Z. Terlalu banyak orang dewasa tak berani bertanggungjawab. Laporan awal begitu teruk, tidak sempurna, saksi takut menyinggung pihak tertentu. Sebab komunikasi antara guru, warden, pentadbir itu hancur sebenarnya. Dan bila sistem gagal, kebenaran pun terkubur bersama Zarah. Jadi tentunya rakyat berhak marah. Kita berhak marah. Saya berhak marah. Tuan-tuan berhak marah dan menuntut jawapannya. Ini bukan kes biasa. Ini bukan kes asrama. Ini bukan kes kecuaian pelajar. Ini kes kematian seorang murid sekolah di bawah tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab guru-guru dewasa. Dan apabila lebih daripada 50 saksi pun gagal beri jawapan, kita sebagai rakyat perlu tanya, apa sebenarnya mereka sembunyikan? Siapa yang takut? Kenapa laporan awal sekolah terlalu lemah? Pelajar mengubah cerita dari A, B, C. Kenapa pentadbir tidak konsisten? Dan semuanya, jika semuanya jujur, kenapa kebenaran masih kabur? Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat sedih. Inkuis ini akan disambung awal tahun depan. Kita tidak boleh biarkan keputusan ini tergesa-gesa ikut mereka dan ikut juga. Kalau ikut kita hendakkan keputusan secepat mungkin. Kita tidak boleh biarkan kes ini jadi kes ditutup atas kertas. Ataupun seperti mana yang saya duga, mungkin kes ini akan berakhir dengan open verdict. Kita perlu tuntut ketulusan total, penjelasan lengkap, rekonstruksi kejadian kita buat semula, audit SOP sekolah, akta perlindungan pelajar yang lebih ketat, hukuman kepada sesiapa yang cuai, kerana kalau Zarah tidak mendapat keadilan, anak-anak lain, cucu, anak, icit, adik-beradik sebenarnya akan jadi mangsa selepas ini. Itu ingat tuan-tuan dan puan-puan. Allahyarhamah Zarah Karina bukan hanya seorang murid. Dia simbol bahawa sistem ini sudah rapuh. Bahawa anak-anak Malaysia tidak selamat di sekolah. Bahawa kebenaran boleh hilang dalam kertas laporan. Bahawa sekolah boleh gagal dan tiada siapa yang dipersalahkan. Kita tak nak ini berlaku berulang-ulang supaya benda ini minta yang berhormat, kalau berhormat lagi masih menjadi Menteri Pendidikan, supaya melihat isu-isu ini, jangan diam selepas itu, saya tak nak dengar. Hari ini, kita tuntut jawapan yang berhormat. Kita tuntut keadilan yang berhormat. Kita tuntut perubahan. Kerana kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi yang akan memperjuangkan seorang anak, cucu, icit dan adik-beradik kita di masa depan yang tidak sempat dewasa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran mungkin lambat, tapi ia tetap akan datang. Soalannya, adakah kita berani menuntutnya?
Atau kita biarkan Zarah mati 2 kali di dunia dan dalam ingatan. Saya pilih untuk menuntut kebenaran kerana Zarah berhak dan Malaysia wajib berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah pendirian saya. Dan apabila tirai berlabuh, bab pertama, inkuis Zarah Karyana inilah keadaannya. Belum mendapat jawapan yang tuntas daripada kes ini. Sila like, subscribe, share dan komen, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.